Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami akan membentangkan tentang isu LGBTQ dalam perspektif budaya masyarakat Timur. Isu LGBTQ dalam konteks budaya masyarakat Timur. Isu LGBTQ merupakan topik yang sensitif dalam masyarakat Timur, khususnya di Malaysia. Perbincangan isu ini melibatkan aspek agama, budaya, moral dan undang-undang. Pandangan masyarakat Timur terbentuk berdasarkan nilai tradisi dan pegangan hidup. Isu ini sering menimbulkan perbezaan pendapat dalam masyarakat majmuk. Baik, kita pergi kepada isi yang pertama, iaitu latar belakang masyarakat Timur. Masyarakat Timur terkenal dengan nilai kesopanan, adab dan tata susila dalam kehidupan seharian. Agama dan budaya menjadi asas utama dalam membentuk cara berfikir dan bertindak. Norma sosial dalam masyarakat Timur terbina melalui adat rasam yang diwarisi sejak turun-temurun. Oleh itu, sebarang isu yang bercanggah dengan nilai ini sering menimbulkan kebimbangan kerana dikuatiri boleh menjejaskan keharmonian masyarakat. Kita pergi kepada isu yang kedua, iaitu LGBTQ dan pegangan agama. Dalam konteks masyarakat Timur, agama memainkan peranan penting sebagai panduan hidup. Semua agama utama di Malaysia menegaskan konsep fitrah manusia dan menetapkan hubungan antara lelaki dan wanita sebagai asas pembentukan keluarga. Oleh itu, amalan LGBTQ dilihat bertentangan dengan ajaran agama. Penolakan terhadap LGBTQ bukanlah berasaskan kebencian terhadap individu, sebaliknya berpunca daripada keinginan untuk menjaga kesucian ajaran agama dan nilai moral masyarakat. Seterusnya, LGBTQ dan budaya tempatan. Selain agama, budaya tempatan turut menjadi faktor utama penolakan terhadap LGBTQ. Budaya masyarakat Timur tidak pernah mengiktiraf hubungan sejenis sebagai norma. Struktur keluarga tradisional yang terdiri daripada lelaki dan wanita dianggap penting dalam membentuk masyarakat yang stabil dan seimbang. Penerimaan LGBTQ dikuatiri akan mengubah nilai budaya serta menjejaskan identiti masyarakat yang telah dibina sejak sekian lama. Seterusnya kita pergi kepada kebimbangan terhadap nilai moral. Penerimaan terbuka terhadap LGBTQ menimbulkan kebimbangan terhadap hakikat nilai moral dalam masyarakat. Generasi muda yang masih dalam proses pembentukan jati diri mudah terpengaruh melalui media sosial dan pengaruh luar. Tanpa bimbingan yang betul, mereka mungkin keliru tentang identiti dan nilai kehidupan. Keadaan ini dikuatiri boleh melamahkan nilai adab, malu dan tanggungjawab sosial yang menjadi asas masyarakat Timur. Okey, seterusnya kita ke pengaruh globalisasi. Dalam era globalisasi, budaya barat banyak mempengaruhi cara berfikir masyarakat tempatan. Media antarabangsa sering mempromosikan kebebasan individu tanpa mengambil kira perbezaan budaya dan nilai setempat. Walau keterbukaan global membawa banyak manfaat, tidak semua nilai luar sesuai diterapkan dalam masyarakat Timur. Oleh itu, penapisan budaya perlu dilakukan agar keharmonian dan identiti masyarakat dapat dipelihara. Baiklah, masuk terus kepada aspek undang-undang di Malaysia. Isu LGBTQ di Malaysia bukan sahaja melibatkan aspek moral dan budaya, malah turut berkait dengan undang-undang negara. Beberapa perbuatan berkaitan LGBTQ bertentangan dengan undang-undang sivil dan undang-undang syariah. Undang-undang ini digubal bagi menjaga ketenteraman awam serta mencerminkan nilai majoriti rakyat. Pematuhan terhadap undang-undang menunjukkan tanggungjawab sebagai warga negara yang perhatian terhadap keharmonian masyarakat. Seterusnya pula iaitu pendekatan masyarakat terhadap isu LGBTQ. Walaupun masyarakat Timur menolak amalan LGBTQ, pendekatan yang digunakan seharusnya berlandaskan adab dan juga kemanusiaan. Penolakan adalah terhadap perbuatan, bukan terhadap maruah individu.
tindakan keras atau diskriminasi hanya akan mencetuskan konflik sosial. Sebaliknya, pendekatan melalui pendidikan, dialog dan kaunseling dianggap lebih berkesan serta selari dengan nilai murni masyarakat Timur. Peranan pendidikan pula, pendidikan memainkan peranan penting dalam membentuk kefahaman masyarakat terhadap isu LGBTQ. Penerapan nilai agama, budaya dan juga moral sejak kecil lagi dapat membimbing generasi muda agar memahami batas kehidupan bermasyarakat. Institusi pendidikan seperti sekolah dan juga universiti bertanggungjawab memberikan pendedahan yang seimbang supaya pelajar tidak mudah terpengaruh dengan maklumat yang mengelirukan. Seterusnya, tanggungjawab individu dan masyarakat. Setiap individu dan anggota masyarakat mempunyai tanggungjawab untuk mempertahankan nilai budaya Timur. Masyarakat perlu memainkan peranan menasihati dengan cara yang berhikmah dan beradab. Toleransi sosial perlu wujud, namun ia harus seiring dengan prinsip moral dan agama. Keharmonian masyarakat hanya dapat dicapai melalui sikap saling menghormati dan memahami peranan masing-masing. Apa yang dapat dirumuskan adalah isu LGBT perlu difahami dalam konteks budaya Timur. Penolakan berasaskan agama, budaya dan undang-undang. Pendekatan berhemah lebih sesuai daripada konfrontasi. Pemeliharaan budaya penting untuk generasi akan datang. Kesimpulannya adalah isu LGBTQ di Malaysia bukan sekadar isu identiti atau moral, tetapi merupakan isu sosial yang kompleks yang memerlukan pendekatan bersepadu. Penguatkuasaan undang-undang, pendidikan agama, pemulihan psikologi dan perhatian terhadap hak serta kesejahteraan individu. Pemahaman menyeluruh dan tindakan yang bersifat sistematik amat penting bagi menangani cabaran ini secara efektif dalam konteks masyarakat Malaysia yang berbilang budaya dan nilai.